Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar hari ni? Okay, kita nak buat apa nak bagi masakannya? Bak choy dengan kuah cendawan. Okay, mula-mula kita nak cincang bawang putih. Lepas tu kita nak potong kecil-kecil bawang biasa dengan sedikit halia. Ni cendawan yang kita pakai. Cendawan ni kat supermarket dia jual kering. Okay, kering dia kecut tu. Lepas tu kita ni dah rendam semalaman, so dia dah jadi besar balik. Kita nak rendam mula-mula 10 minit. Ayak dia kita buang sebab ada habuk-habuk. Kita basuh dulu. Lepas 10 minit tu basuh, buang habuk-habuk tu. Lepas tu masuk ke air baru. Air baru tu kita rendam semalaman lah. Dia jadi lembut macam ni. Okay, nampak? Okay. Okey, kita dah cincang dia kasar macam ni. Okey. Tak naklah sampai hancur sangat. Pisang macam ni je. Lepas tu cincang macam ni je. Okey. Sebab kalau terlalu hancur pun tak best juga. Yang ni kita nak some texture jugalah nanti nak masak. Okey. Letakkan sedikit. Saya pakai minyak nyok. Nak pakai minyak kelapa sawit biasa pun boleh. Sikit saja. Okey, ni nak tumis bawang putih, bawang merah dengan halia. Lepas tu saya pakai untuk flavor sedikit minyak bijan. Okey, minyak bijan atau orang Kedah panggil minyak lenga. Yang ni jangan bubuh banyak, nanti pening kepala. Bubuh sikit saja. Saya pakai banyak tu je, nampak? Dah cukup dah. Because dia ada strong flavor. Okey, sekarang kita nak tumis. Kita ada sini bawang putih cincang kasar. Kita ada halia hiris dan kita ada bawang. Ni saya pakai bawang besar, nak pakai bawang merah pun boleh, tak kisah. Okey, nak bagi flavor saja. Okay, kita tumis. Okay, bila bahan-bahan tumis dah layu, kita masukkan cendawan cendawan tadi. Semua dengan ayak-ayak ni sekali. Ayak rendaman ni. Okey, masukkan semua. Kita tambahkan ayak sebab kita nak rebus dia sampai dia lembut. Okey. Tambahkan ayak biar dia rebus dalam suhu api yang sederhana, biar dia merenih. Okey, biar dia merenih slow-slow sampai cendawan lembut. Okey, ini mungkin ambil masa 20 minit hingga setengah jam. Okey. Sekejap lagi baru kita masuk segala perisa dia. Okey, untuk perisa sos cendawan ni, abang pakai 2 sos. Satu, okey nak tunjuk ni Yang ni sos, dia sos tiram. Okey, sos tiram Lee Kum Kee ni. Tapi Lee Kum Kee, tapi dia ada ni dried scallop atau apa dalam bahasa Melayu panggil kekapis scallop. So dia membuat dia sedap. Abang pakai 2 yang ni. Lepas tu campur dengan sos tiram biasa. Ni sos tiram biasalah. Okey, normal sos tiram. Kalau tak ada sos tiram, nak pakai kicap biasa, kicap kipas udang pun boleh, tak ada masalah. Okey, bukan mesti pakai sos tiram, tapi sos tiram lagi sedap lah. Tak kira brand apa. Abang dah biasa pakai brand ni dah bertahun-tahun. So dia punya rasa tu lagi sedap, rasa tiram dia tu. Kalau pakai brand lain tu, tiram dia rasa sikit-sikit je, dia banyak buah tepung. Okay, so 2 sos ni lah kita akan pakai. Masuk ni ikut rasa jangan buh banyak sangat, buh sikit-sikit dulu, rasa dulu, takut masin. Ikut rasa masing-masing. Bila dah cukup, then stop. Lepas tu kalau mau, ni ikut cita rasa, ini tak wajib. Macam abang suka letak lada putih, okay, white pepper ni. Kalau tak suka ataupun nak letak lada hitam pun boleh. Tak mau letak apa pun tak apa. So pada api yang kecil,
Kita rebus ni, biar dia renes slow-slow ni sampai air ni tinggal separuh saja. Ini banyak ni kan. Ni air ni tinggal separuh saja. Lepas tu sekali last sekali kita akan pekatkan guna tepung jagung ataupun tepung ubi kayu. Okey. Ni masih banyak air ni. So bagi dia reduce dulu sebab dia nak rebus untuk lembutkan cendawan ni. Dah masuk tepung jagung, masuk air sikit tepung macam pekat. Okay. Besarkan api sampai dia menggelegak sikit lah. Dia dah mula pekat dah tu. Okey, boleh tengok dia punya bubble kat tepi-tepi tu dah mula macam pekat. Okey. So ni dah siap lah. Okey. So kira tepung ni dah masak dah. Okey, so kita boleh tutup api. Okey, kita tengah prepare bak choy. Yang ni yang kita akan siram sos cendawan tu atas dia. So kita akan basuh bak choy ni, lepas tu kita akan kukus dia. Bila dah siap kukus, baru kita curahkan atas bak choy ni sos cendawan yang kita buat tadi. Okey, kita akan kukus bak choy ni selama 5 minit. Okey, dah siap. Okey, kita kena tutup api, kalau tidak warna dia akan berubah jadi kusam. So kita tutup api, kita akan curahkan dengan sos cendawan. Letak sos cendawan atas ni. Selalu kalau kat restoran dia sangat berkira sos cendawan ni, bagi sikit je. Ni kat rumah kita bubuh banyak-banyak. Senang saja, assemble saja. Letak atas ni. Sebab air ni masih suam, kita biar dia keep warm. Okey, itu saja, dah siap.